Okey, hari ini kita masak simple aja. One pot nasi kari ayam, ada acah timun, ada papadum. Ayam tu lembut tau sebab kita masak sekali dalam rice cooker tu. Makan macam ni cukup dah. Okey, kita tumiskan bahan-bahan ni semua. Resipi ada di caption. Lepas tu Nur menggunakan AKS serbuk kari daging. Ianya halal, beraroma, nampak warna pun cantik kan. Okey, masukkan ke dalam tumisan tu tadi. Kemudian kita tambah sedikit air dan tumis. Okey, kemudian kita letak terus serbuk ayam dengan yogurt. Okey, kacau-kacaukan dan kita letak ayam. Okey, ayam ni Nurul masak half cook dulu. Kita tutup sekejap. Bila dah half cook ni, boleh masuk dalam rice cooker. Okey, so ini beras basmati, air, susu cair dan yang kita tumis tadi lah. Okey, lepas tu masak dalam rice cooker macam biasa. So, nasi dah masak, kita gemburkan lah. Nampak elok cantik je kan. Nasinya berderai cantik. So, ayam pun dah elok masak. So, kita boleh sediakan acah timun dengan goreng papadum dari AKS Food juga. Selamat mencuba.